Kereta tak ada power sebab apa? Banyak sebab. Nak cakap sebab kenapa kereta tak ada power sebenarnya memang banyak sebab lah. Tapi yang antara punca yang menyebabkan kereta tak ada power, kebiasaannya dia punya masalah daripada turbo lah. Kebanyakan kereta Continental sekarang ni memang dah ada turbo. So kalau problem dekat turbo ni biasa dia ada bocor ataupun dia punya actuator turbo tu dah kong. Itu boleh menyebabkan kereta tu memang lost power lah. Dan yang kedua adalah masalah daripada injektor. Sama ada injektor tu bocor ataupun tersumbat, tu menyebabkan pembakaran dalam enjin kereta tu akan jadi tak sempurna lah. Dan yang ketiga biasanya disebabkan air filter. Kalau air filter ni biasanya kita akan recommend untuk tukar dalam 40,000 km macam tu. Tapi kalau anda kata korang lama sangat tak tukar, biasa air filter ni dia akan kotor. Bila air filter ni dah terlalu kotor, itu menyebabkan air filter tu akan tersumbat dan itu menyebabkan pembakaran dalam enjin kereta pun jadi tak sempurna juga. So bila pembakaran enjin dalam kereta tu jadi tak sempurna, itulah yang menyebabkan enjin kereta korang tu tak dapat bekerja dengan secara sempurna lah. Okay? So itulah sedikit punca-punca kenapa kereta tu tak ada power. Sebenarnya banyak lagi punca-punca dia. Kalau masalah-masalah macam ni, better korang datang bengkel untuk check. Minta appointment tu check apa problem dekat kereta tu. Kalau anda kata main tanya macam ni, nak teka-teka, kita orang bukan untuk bomoh, bukannya boleh main cakap je apa problem dia. Okay? So untuk korang dekat luar sana tu, kalau korang ada masalah-masalah yang aku katakan tadi tu, boleh je datang dekat bengkel kami, Transmati Auto Benz, Berhampiran Cyberjaya dan juga Putrajaya.